Padang ini, insyaAllah bakat anak-anak kita akan mampu untuk dikembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, Guru Penolong Kanan Core Curriculum Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris Batu Pahat. Pada hari ini saya cuba berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan satu keperluan penting yang anak-anak kita perlukan di sini, iaitu sebuah padang yang sempurna, yang selamat untuk mereka berlatih dan mengembangkan potensi mereka yang lebih jauh. Selama ini anak-anak murid kami berlatih tanpa ada padang. Mereka berlatih di atas jalan tar seperti bola sepak dan olahraga. Namun mereka tetap bersemangat berlatih walau ruang yang disediakan di sini sangat-sangat terhad. Alhamdulillah, walaupun dengan cabaran ini mereka tetap meraih kemenangan di dalam pertandingan yang mereka masuki. Contoh, pada tahun lepas kita berjaya mendapat tempat kedua dalam pertandingan MSSC bola sepak, dan dalam MSSC olahraga juga kita mendapat tempat kedua dalam acara 4x100 meter dan tempat ketiga dalam lontar peluru. Ini membuktikan bahawa potensi dan bakat mereka sangat-sangat besar. Namun bayangkan jika mereka diberi kemudahan yang selesa, iaitu padang yang selamat, yang selesa untuk mereka berlatih semasa di sesi latihan mereka, insya-Allah potensi dan bakat mereka akan berkembang dengan lebih jauh. Inilah impian kami, di mana dengan adanya padang ini, insya-Allah bakat anak-anak kita akan mampu untuk dikembangkan dengan lebih jauh. Mereka berhak mendapat yang terbaik. Mereka berhak untuk memiliki satu tempat yang sesuai dan selamat bagi mengejar impian mereka. Dengan keberkatan bulan Ramadan ini, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kita merealisasikan impian ini. Setiap sumbangan, sama ada kecil ataupun besar, kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan akan memberi manfaat kepada anak-anak kita di sini. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, jumlah yang kami perlukan ialah RM25,000, di mana jumlah ini digunakan untuk menambak tanah dan meratakan pasir. Ayo kita bersama kita merealisasikan impian mereka dengan membina padang ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyalurkan sumbangan di pautan yang disediakan ataupun boleh imbas QR code yang akan disediakan di akhir video ini. Semoga Allah membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan dan dilipat gandakan pahala atas sumbangan tuan-tuan dan puan-puan di dalam bulan yang berkah ini. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا يا رمضان يا خير الشهور بسراج